Assalamualaikum. Salah apa ni? Zaid tak main pun. FFI tukar rim kala-kala dah. Ni Bos Adib, Zek pi Celil tahu Zek pi ambil kereta. Ambil Bos mana? Adib. Beli atas. Beli atap pula. Untuk anak bini. Cik. Bos Adib. Bos Adib. Syok. Dah ni, Abang Dik ni. Nak Ha. bincang dengan Celil tarikh tu, tarikh. Bulan Ustaz 9 Wadi ni. Anwar. Bulan Bagi jadi. 9. Hari Sabtu, tapi tarikh tu je nak tahu. Bulan 9 yang nak pergi kat Ustaz Wadi lah. Hari Sabtu, cuma nak tahu tarikh je. Kita ikut dia. Saya esok pun. Lalu. Tengok lah. Ya Ahmad, ada perjumpaan apa dengan Ustaz Wadi, Ustaz Ahmad? Tak, set-set. Kita. Set-set mereka yang KL ni jauh. Mereka lah kena fikir tarikh. Kami di utara. Betul okey je kan? Tak ada masuk Gen 6 sampai dah sebenarnya tadi. Oh, is. Okey, Cun. Maksudnya saya settle dengan mereka geng KL ni je lah. Boleh? Terima kasih, Abang Dik. Ustaz Ahmad, ada apa tu Ustaz Ahmad? Tak ada. Kita je saja nak bagi buat forum Wan dengan Ustaz Wadi. Kami nak pergi ni. Zaid kena ikut je. Nak pergi tolong buang sikit dosa-dosa Zaid tu. Oh, Pasyang. Dia datang Bos Adib. Okey, boleh. Boleh. Kena jadi ya. Orang hebat tu Ustaz Wadi tu. Kalau pergi Phuket boleh, takkan nak main kat jumpa ustaz tak boleh. Betul Ustaz Adib. Bos Adib. Betul Ustaz betul. Adib nak kena pula. Adib lah. Dia datang. Boleh. Go. Kena set pergi jadi lah dengan cile-cile geng KL semua. Zek bawa Celil semua ni. Bukan senang nak jumpa Ustaz Wadi tu. Betul. Lepas asam. Jumpa orang-orang hebat je tu hari bukan Sabtu. senang. Betul. Bila ada program jadi kita kena ambil kesempatan. Ya, Betul. Biasa kita tengok dekat dalam FYP je. Ya, nak jumpa dia memang susah. Susah. Tadi yang ni Abang Dik ni. Oh, memang dah pergi jumpa dah tu. Tunjuk tu. Oh. Hak ni Syekh Tanah Asri. Okay, share. Dua orang ni. Ustaz Wadi dengan ni. Orang hebat tu. Kalau kita ni boleh jumpa dua orang ni berikut dah. dahsyat sangat lah tu. Macam mana? Masa yang terdekat ke Ustaz Ahmad? Masa yang terdekat ke? Apa? Masa yang terdekat ke macam mana? Bulan 9. Bulan 9. Cantik tu. Sempat Ah, kita lagi Member macam apa semua. Kasih jadi. Saya beli tau RZ member. Lepas ada member satu ambil 8. Tak ada, RZ member saya nak pergi. Betul ke? Betul kan? Betul Betul kali ada betul, jiwa betul. ke? Hari tu Cuma Phuket nak pun cari kita kat motor. hanya ya. Hari tu Phuket pun kita kat hanya ya. Tu motor tak ada lagi. Oh, ni ya. Ada member? Ni betul. Ada dia tak? Tak ada, nak kena cari sewa tak ni. Nak naik sehari je. Yang ADB Apa tu je. ni? Ha. Reply tak? Tak boleh kita. Reply balik tak? Kita duduk race tadi. Tadi kita reply. Oh, memang pun Memang kita nak tanya. Betul tanya. tak nek kita dengan adik senyap, radio sunyi, lepas tu aircon slow. Tak, kami cakap 8 jam. Bohong. Dia kita cakap sikit lah. 8 jam tak berhenti macam podcast. Saya tanya dia macam-macam. Wih, banyak tu. Dah memang pergi tanya dia, memang dia jawab lah. Tak. Tak, macam ni. Celih tanya saya, Nek dengan Memak tu, dia popek tak? Dia kata, kalau dengan kami kena popek, kena ceramah. Mana ada? Dia kata, tak, dengan saya dia tak popek lah, dia duduk bertanya, dia tanya saya jawab, betul senyap, Ustaz. Lagi dia tanya saya jawab, senyap, Ustaz, gitu lah. Dia tahu kalau dengan kami semua kena popek, tu. Masa bina lah cili. Kena ceramah lah masa tu. Memak tu cakap dia Dia banyak bertanya. Celil lengai. Nanti Beb, dia tidur dengan kami semalam. Pagi tadi boleh mangkit awal. Betul kalau tak lengai Jumpa kat mana? Jumpa kat bengkel. Yang kita nak Suraya. Jumpa dekat ni ya, Suraya. Duraya kamu baru Jumpa kat kamu baru tu nak pakai pipe on. Orang buih kata. Petik hanya beli kacang. Dia tak boleh cakap terus, dia kena set pula. Ya lah, kalau dia habis awal boleh setting awal. Tapi dah dia kata nak pakai juga pipe on untuk cara member kena buat juga. Zaid, pergi tak Zaid? Ada Zaid member? Pi, awak tak pi. Zaid daripada PHP Gombak, betul? Nek ada apa? Mana? Mancole. Oh, Mancolek. Celil ni, Tiong cakap motor dekat Celil. Motor Abang Tiong. Apa? Dia cakap motor dia jangan lupa motor Abang Tiong.
Dia adik dia nak beli kat ni. Dia pakai ada motor? Dia ada motor Jadi lah Zaid kabel kencang. Tak, dia ada motor yang elok. Dia tak mau naik. Dia duduk terus saya buat motor satu kat dia. Nak pergi juga. Dia kata naik lah motor dia duduk ada elok-elok dia simpan tau. Yo. Dia nak air tangan bos Adib kot. Kan. Saya bukan pandai sangat buat motor. Jual RT je, buat tak RT. Kalau tak pandai, tak adalah helipad. Taman sepermainan. Taman permainan. Main Taman Mana permainan. sampai orang tu. Tak ni lawak-lawak pun. Lawak-lawak pun ada orang buat sewa dah Zaid tak? Sewa Oh, memang nak cari Arazek tak apa. Lagi kami cari kat Arazek kat memang. Mesti ada. Kata Abang Mat confirm daripada BHP Gombak kan kita orang. Gombak bukan daripada Alustang kan? Bukan BHP Gombak lah, baru rasa. Ride sikit-sikit ni tak rasa lah Abang Mat. Ha? Oh. Apa sikit-sikit Alustang lagi lah Joe. Kemal tu. Inilah daripada BHP Gombak je lah sama-sama. Contoh kalau saya tunggu dekat Alustang, tunggu geng-geng bos adik main tak berani, dia pun semua kaki fly semua. Tak Ui, berani. jangan Abang Mat, jangan Abang Mat kalau tak biasa jangan. Tak berani. Tak biasa, tak biasa. Azaid pun tak biasa, takut gak bos Adib. Mereka laju semua tak berani, tak berani. Bahaya kalau tak tu jangan. Dia buat minat. Tak Buat Zaid minat pergi. dia. Tak ni bos Adib nak tengok Zaid punya motor. Mana? Dia buat bantu bayar dia tu. Jap. Dia. Semua orang komen kata Zaid buat minat. Mesti yang komen tu kawan-kawan Zaid. Mula-mula buat minat tapi lama-lama ni minat. Sebab bila kita kenal benda motor ni syok. Zaid, saya tak buat minat Zaid. 2018. Itu dia Pak Tam. Dengan kuang tu. Tu, amalai. Seluar kaki kecil tu tak tahan tu. Tu. Jam G-Shock. Saya time ni pula tak jumpa gambar. Jap. Ni bos Adib. Dulu Zaid pun pernah pakai 125 dulu. Tudung muka mesti orang lain tu. Ada duduk buka. Sebab nak jual motor ni dulu Zaid jual 6,000. Orang lain tu tudung muka. Ni Zaid masa Zaid pergi konvoi dekat pergi Mi Udang Kuala Selangor, nampak Zaid depan tu. Dia kuih. Oi. Ni bos Adib. Zaid pergi naik motor ni. Pergi RZ member. Ya. Ni motor man bagi dah ni nak piara member. Zaid Bojan. Zaid pi. Memang pasal benda baik, pasal malaikat ni syaitan masuk pula dah. Apa benda ni? Ya datang. Apa benda ni Cokok Mak Ikra cakap kat kita macam tu? Kacil dia cerita. Yang paling banyak paling syaitan Wan lah. Hai, Toko Mak Okey. Ikra cantik sikit. Wan. Alamak bulan berapa? Bulan 9. Okey Wan. Yang ni bulan 9 tarikh 19 insya-Allah. Kau free tak? Free lah. Kita orang utara gila punya. Free lah. Wan punya budak berapa ribu orang nak main? Dalam, okey kalau bukan budak, kira abang kakak saya. Abang kakak saya dalam 200,000 ke 300,000. Hai, ni dah terlebih sangat dah ni. Asal goyang nak main game satu. Batang. Nak jumpa Ustaz Wan. Nak jumpa ustaz. Yelah jumpa ustaz lah bang. Ni Ustaz Bemat. Ustaz apa? Ustaz Wadi Anwar. Ramai ni. Boleh. Berapa bulan tu tak tahu lagi 19 hari bulan 16 15 bulan 9. 16 bulan 9. Macam ni, okey, lah kami tak ada idea. Lah kami nak tanya Ayah Maliki punya idea pula. Okey, Okey, dengar. kalau 19 kita tengok pada anak bulan waktu tu separuh, betul ya? Dalam setengah lah. Kalau setengah ni, bak kata orang Negeri Sembilan lah. Bak kata orang Negeri Sembilan dia masak lomak cili padi lah. Ngam-ngam tu, soy-soy lah. Memang cun lah. 19 tu. Okey, Boleh maksudnya 19 tak kira apa? yang kami dah tengah bincang ni, kami tak tahu nak buat makanan tu berapa ramai. Macam mana? Apa dapat Ayah Maliki? Okey, pendapat kita buat style potluck. Bawa masing-masing punya makanan. Lepas tu kita makan ramai-ramai kat sana. Dah lah, Dah, kita Ayah nak Maliki. Tak rabak pun jalan lagi makanan potluck itu. Jadi pelak apa lagi. Oh, Pasiang. Dah lah nak buat arak Python. Tak boleh ke saya? Betul kan? Kita buat potluck. Lepas tu kalau naik motor. Tak, kalau naik polak nanti ni je Wan. Kita buat Asal catering gagap si terus, Zaid ni? Tak Catering. jadi dah kedua Wan. Wan boleh letak 1,000 Ustaz Ahmad. Okey, 2,000 dah. Dah 2,000 dah. Dia rasa 3,000 Wan, dia.
buat dia macam ni. Kita plan, kalau contohlah kita buat 1,000 orang makan, kita takut yang datang 500 orang. Kalau kita buat 500 orang makan, kita takut yang datang tu 2,000 orang. Macam mana kita nak bagi semua orang boleh makan? Cuba bagi idea. Maksudnya kita saya buat rasa makanan tu ngam-ngam elok. program ni mesti ramai. Saya rasa kita buat 2K. Kalau Sebab datang ni 3, okey, kita rasa macam ramai, kita buat 2K. Kalau datang 1,000, macam mana? Okey, kalau datang 1,000 kan. So terlebih makanan dalam 1,000 macam tu. Suruh bungkus balik seorang 1,000. Betul juga. Kalau betul lah, takut Okey, membazir. so kita kata kalau lebih, kalau kita target 2,000, tiba-tiba datang 3,000. Macam mana kita nak ada hari tu? saya pergi beli, saya runner pergi beli kejap. Saya masak kejap ke macam mana? Dia hanya sat lah nak masak 1,000 orang. Masak lama Ajar memang ingat start kau. Saya orang masak kot, memang set lah. Resep Abang Adi bagian spana. Bila Abang Adi bagian spana, Abang Adi pegang je spana. Kita ni bagian chef, jangan masuk campur. Jadi Ustaz. kena penambok lagi. Ayo Ustaz. 2. Cuma saya rasa kalau kita ada satu form yang orang boleh isi, ada grup lagi baiklah. Telegram ataupun Google Form. Kita kurang-kurang ada estimate dia. Walaupun tak tepat. Walaupun tak tepat, kurang-kurang kita boleh agak, yang bagi nama ni dah 1,400 orang dah. Okey, kita Dan buat memang tepat ada orang 1,500. datang. Kan? Buat Google Form tu okey tak? Dan kita minta tolong lah. Kita minta tolong yang mana yang memang tak mau pi, tak ada niat nak pi, tak payahlah bubuh nama kan. Boleh tengok Dia tanya. boleh tengok dekat live. Tapi walaupun bubuh nama pun last minute tak boleh pi pun tak ada masalah. Bukan kita tipu kan. Betul. Kita ada masalah last minute. Betul. Cuma kita boleh agak dah. Yang bubuh nama 2,000 orang. Senang kita dah buat makan 2,000 orang. Abang Kal, terima kasih Abang Kal. Ustaz Ahmad buatlah yang tu form tu boleh Ustaz Ahmad. Okey, cantik. Okey lah, mana kata kita boleh lock dah tarikh tu 19 kan. 19 hari bulan 9. So yang mana yang nak pergi tu dah boleh standby lah. Nak cuti ke nak apa ke. So dari semasa ke semasa mereka ni akan update lah. Adakah ubah tarikh ke tak ubah ke. Macam mana nak update nama dalam form ke apa nanti, apa akan update no. Kita buat bagi jadi kau punya yang ni. Kau bos tadi. Kau punya. Silap-silap 10,000 Abang Adi macam mana? Oi. Jenuh masuk. Itu yang seram tu. Ni. Jadi macam dekat apa mengkuang, apa titi mengkuang. Mengkuang titi. Abang Adi, Abang Adi tahu. Bola tu 6,000. 6,000 orang Kan juga. 6,000 orang boleh pergi bola. Ustaz Ahmad. 20,000 orang tak Kalau datang. buat makan dalam talam pun syok juga kan. Alam kan? Buat makan dalam talam. Cantik juga tu. Ramai-ramai. Jadi macam tengok Kita buat share laut lah, buat share laut. Makan dalam talam. Baik tu. Letak plastik, makan share laut. Makan ramai-ramai. Oh, pisang pula nak cari talam kan. Betul juga tu. Tu aku cakap pakai plastik. Alamak. Apa pasal ni? Dia kena rembat. Dia kena Ustaz Wadi Anwar telefon, Ustaz Wadi telefon. Ustaz Wadi miss call dia. Oh, Tak, saya tukar phone. Mereka kata ni, tak dengar. Ustaz Wadi telefon lah. Dah. Ni Ryan kata jangan percaya Zaid. Ha? Kenapa pula kerja Zaid ni? Apa Zaid pula kena ni? Ryan kata. Ustaz, apa pasal Ustaz hilang ni? Asal gambar Ustaz tak ada ni? Hello. Ustaz dalam hunian ke apa ni? Jom, Abang Weh ni, tak aku baca ada orang komen. Jadi kan nak lawan bola. Yeza performance dengan Yeza motor. Hei. Cerita apa ni? Abang tu dah tua tau, kan kena LCL. Bro, picek umur Ronaldo sama siapa? Bila nak buat game Bila tu? on? Tak, jadi betul saya nak sewa stadium Perlis. Jom lah. Oh, main kat Kita main Perlis. dalam stadium. Kita main dalam stadium. ni nak sewa stadium Perlis. Ui, baik tu. Boleh? Tapi kalau datang kena level-level saya lah. Kalau Kak Syah. tak level saya jadi macam tak kena pula. Main kampung, main Cantik dalam stadium. sikit ni. Tengok kita main bola macam mana. Tengok dah itu terguling-guling yang lebih. Referee sebelah sana. Kurang ajar betul. Tak Mat ni kenapa ni? Tak, betul ni, serius ni. Kalau nak main betul, saya nak sewa stadium Cantik tu. ESR KL dengan ESR Perlis. Cantik tu. Syok kan. Jadi orang Ataupun masuk free. YSR lawan geng-geng Ustaz macam mana? Orang masuk Lawan ustaz tak. Bagi Ustaz Wadi ya. Lawan Ustaz Wadi semua macam. tak ada orang nak tembak bola. Apa? Kita lawan dalam stadium kan? Masuk free lah semua. Oh, syok. Cantik tu. Boleh tu. Bila? Bagi tarikh. Kami bagi tarikh kami punya. 16 saya tadi. Tadi 19. 19. Bos Adik bila Bos Adik? Bola. Bila? Thank you.